Okey, kalau kata nak ambil untuk induk ni, saya tak boleh packing dalam plastik. Kalau packing dalam plastik tu, waktu packing tu pun plastik tu akan pecah sebab sirip ikan tilapia ni yang besar tu, saiz besar tu, dia memang keras, memang tajam. Kalau boleh kena bawa macam ni, icebox yang macam ni, memang sesuai sangatlah sebab ringan dan ada tudung pula kat dalam ni, jadi senang. Jadi kalau kata untuk yang macam nak balik jauh tu, mungkin jauh sikit lah, mungkin dekat Penang ke ataupun yang lebih agak lebih kurang masa yang hampir 1 jam tu, digalakkan ada portable oksigen tu yang pakai bateri tu, jadi lebih mudah untuk mengelakkan daripada kematian ikan tu. Okey, sekarang ni saya nak ambil ikan 2 ekor untuk yang saiz induk tu. Sekarang dalam ni dah memang kurang lah. Okey, untuk yang saiz induk ni hanya ada balance lagi yang boleh buat jual ni, hanya ada beberapa ekor saja lagi. Jadi saya akan ambil dulu sebab saya tengok dalam ni pun dah tak banyak dah. Okey, saya masuk ke ayak tu dalam ni. Induk betina banyak dekat saya, tapi induk jantan memang susah nak dapat. Dulu orang lebih suka nak ambil yang betina, tapi sekarang ni orang lebih suka ambil yang jantan. Yang jantan ni sebenarnya daripada pembenih tu pun dia kurang nak ada yang jantan tu. Tapi kalau kata induk yang betina tu memang banyak. Daripada setiap satu pembenihan tu, induk betina boleh dapat banyak. Cik. Okey, saya dapat sekok. Untuk saiz yang induk yang macam ni. Okay, saya letakkan dalam ni dulu, nanti saya kongsi. Okay, lagi sekok. Tengok, dah luka dah. Sirip dia memang tajam. Kalau kita letak dalam plastik memang tak boleh. Ataupun ada yang dulu pernah juga ambil induk dekat saya ni, dia letakkan dalam tong icebox yang besar tu, yang selalunya ada tulisan Thailand tu. Okay, dia bawa macam tu. Lagi senang, dia letakkan belakang helak dah, dia boleh buat balik. Okay, sekarang ni saya boleh buka harga. Memang cantik lah. Untuk 2 ekor yang macam ni, saya boleh letak harga. Korang boleh komen dekat bawah tu. Kalau kita nak lagi untuk mendapatkan saiz induk macam ni, boleh komen dekat bawah tu. Okay, saya akan bagikan harga nanti. Okay, harga special. Oh, sebelum tu mungkin nak tengok saiz dia macam mana kan. Okay, saya boleh tunjuk. Okay, okay, saiz dia macam ni. Okey, ni saiz dia. Lebih daripada okey, besar ni. Yang ni ini jantan. Ini jantan.
Jantan. Okey, saiz dah. Satu tapak tangan dewasa. Okey. Okey, yang lagi satu. Oh, yang ni jantan. Selap, kena ambil lain. Yang ni Tina. Saya cari dulu. Sebab tak banyak lah dalam ni. Hanya ada 2-3 ekor saja lagi. Okey. Nasib baik ada jantan. Saiz-saiz macam ni kalau kita buat induk memang best lah. Memang cun. Okey, Tina. Okey, saiz macam ni. Besar. Okey, belen hanya tinggal lagi yang saya nampak sini mungkin dalam 2-3 ekor saja lagi. Okay, siapa-siapa yang berminat boleh WhatsApp saya akan letak nombor dekat atas tu, boleh WhatsApp saya. Boleh dapatkan saiz untuk buat induk ni. Sebenarnya saiz yang induk macam ni boleh juga sesuai letak dekat dalam akuarium untuk buat hiasan tu. Kalau ada kolam yang lebih besar, saya pun tak pasti juga ada jantan atau betina dalam ni. Saya kena cek dulu. Kalau kata ada permintaan tu, ada dalam 2-3 ekor saja lagi. Okay, last. Harga saya akan bagi harga special lah untuk yang stok last ni. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi.